Apakah hukum kita main daun teruk? Daun teruk ni mu cetok ke, mu beli kilang ke, beli kedai ke, sebaiknya jangan main. Kerana dia dibuat untuk berjudi. Kalau kita berjudi, ijma' ulama' haram. Tapi kalau tidak berjudi, main saja, berlaku perselisihan di kalangan ulama'. Ada juga yang mengharamkan kerana dia memang alat untuk berjudi. Tapi kalau ada pendapat mengatakan masih belum haram kerana tidak ada pertaruhan, pendapat itu juga benar. Okey. Daun teruk ni kedai lah kapung dia jual, kedai makcik. Makcik tu 2 kali umrah dah. Jual lagi daun teruk. Nama gua ni teruk punya makcik. Pasal apa? Pasal dia tak belajar agama. Orang pergi dengar, dia tak belajar, tak dapat maklumat. Benda tu dibuat, dicetak memang untuk kasino, untuk bertaruh, memang untuk berjudi. Tak molek lah simpan dalam rumah.